Dipanjangkan umur, ditetapkan iman, limpah dan makmur, sentosa dan aman. Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada tuan rumah yang budiman. Ampun dan maaf tiap kesalahan, termakan terminum minta dihalalkan. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Permintaan hamba harap diperkenan. Dipanjangkan umur, ditetapkan iman, limpah dan makmur, sentosa dan aman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Amin. Rahmat dan sejahtera atas junjungan kami Muhammad semulia-mulia Rasul dan juga ke atas sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang mentadbir seluruh keadaan. Amin. Tuhan yang maha pemurah dan maha tinggi dengan limpah kemurahan-Mu. Amin. Berikanlah apa kiranya keadaan kami ini kepada sebaik-baik keadaan. Amin. Berkatilah kami dengan sekalian kaum muslimin bersempena dengan bulan Syawal yang mulia ini. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang sebaik-baik tempat dihadapkan permohonan perkenaan doa kami ini. Amin. Berikan kepada kami peluang untuk menemui bulan Syawal tahun demi tahun dengan tuan rumah ini. Amin. Serta lanjutkan umurnya dalam iman. Amin. Berikan kepadanya rezeki yang halal dan selisihkan daripada rezeki yang haram. Amin. Berikan limpah rahmat-Mu jua ya Allah Tuhan sebaik-baik yang memulihkan rahmat. Amin. Curi rahmat dan sejahtera dan atas junjungan kami Nabi Muhammad dan sekalian keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Amin. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Macam mana kau?